Dia ni tak ada job ke apa? Kipas pun nak review. Elok sikit. Sabar. Ni kipas ni bukannya macam kipas zaman tok nenek korang. Zaman tok nenek aku jugalah kan. Bukan. Kipas ni kipas baru tau. Sebab korang tengok kat situ, senang je nak pasang. Dia punya material pun plastik, so dia ringan, dia tak berat. Lepas tu kau pasang, dia dah settle. Aku tak boleh lah voice over jenis macam ni. Aku tak ada skrip tau aku voice over ni. Aku nak try Cairo Aming punya style. Aku pasang. Lepas tu dah settle. Kau tengok ketinggian dia besar pinggang, tinggi pinggang aku je. Lepas tu kau pasang dia punya tempat ni untuk nak letak remote. Remote ni kau boleh on. Kipas ni boleh on guna remote je. Sebab tu aku cakap dia bukan macam kipas zaman tok nenek korang. Lepas tu nak pusing pun boleh kat sini kan. Aku voice over sambil tengok video ni. Sekejap. Okay, remote control. Dekat situ dia ada mode. Tekan mode ni, dia akan ada lah dia punya mode tu. Dia ada mode sleep, dia ada mode natural ataupun mode biasa pun boleh juga. Ataupun kalau tak nak guna remote, boleh tekan je guna tangan korang kat bahagian belakang ni. Dia bukan button tapi dia boleh tekan macam tu. Dia tak timbul pun dia punya button ni. Lepas tu cepat sikit video. Cepat sikit pergi. Oh tak ada dah. Nak pusing kiri kanan boleh guna remote kan. Tapi nak tunduk atas bawah tak boleh lah. Dia tak canggih lagi lah kan. Dia still macam zaman tok nenek korang lagi. Dia kena tunduk guna tangan. Lepas tu jaring dia ni kan. Kian pun boleh, tak apa. Aku tak ada skrip ni. Jaring dia ni dia kecil-kecil. So jari susah nak masuk kat dalam tu. Lepas tu ni aku nak test apa? Nak test dia punya power. Tengok. Ni aku letak jauh tau. Tapi kau tengok dia punya angin. Aku dah on dah guna remote tadi. Lepas tu ni level 3 kot ni aku rasa. Tadi level 1, level 2, lepas tu level 3. Kuat lah. Kau tengok dia punya jarak. Cepat zoom out. Tu je punya jarak. Nampak power tak power kipas ni. So kalau korang nak, macam biasa back kuning ada kat dalam video ni. Okay, ciao.